Calon pembantu pustakawan grade S1, panggilan ujian psikometrik dah keluar. Tarikh ujian adalah pada 24 Jun 2026, kekosongan cuma 17, calon simpanan pula 68. Jadi jangan ambil ringan sebab ujian psikometrik ni memang antara tapisan awal sebelum calon boleh pergi ke peringkat seterusnya. Dalam ujian psikometrik, biasanya calon akan dinilai dari beberapa teras penting seperti yang pertama, integriti dan amanah. Yang kedua, disiplin dan tanggungjawab kerja. Yang ketiga, komunikasi dan layanan pelanggan. Yang keempat, kerjasama pasukan. Yang kelima, kematangan emosi. Dan yang keenam, minat terhadap ilmu dan perkhidmatan awam. Jom kita tengok contoh soalan pula. Contoh soalan pertama. Saya akan menegur pengguna perpustakaan dengan sopan jika mereka melanggar peraturan. Cadangan jawapan, setuju. Sebab jawapan ni menunjukkan calon faham tanggungjawab menjaga peraturan perpustakaan tetapi masih menggunakan pendekatan yang berhemah dan profesional. Contoh soalan kedua. Saya mudah berasa bosan apabila perlu menyusun bahan atau fail dalam tempoh yang lama. Cadangan jawapan, tidak setuju. Sebab tugas pembantu pustakawan memang boleh melibatkan kerja yang memerlukan ketelitian, susunan, rekod dan kesabaran. Jadi, calon perlu tunjuk sikap tekun dan tidak mudah bosan dengan tugasan berulang. Nasihat Cik Su, jangan jawab ujian psikometrik ni ikut rasa hati semata-mata. Fahami dulu apa yang jawatan ni perlukan. Fahami nilai yang dinilai. Dan biasakan diri dengan contoh soalan sebelum masuk exam. Kalau nak lebih faham lagi macam mana nak jawab soalan psikometrik, boleh klik link di bio ataupun DM Cik Su untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik. Dalam dia ada tips-tips, nota, penerangan format, 200 contoh soalan berserta cadangan jawapan dan huraiannya sekali. Biasakan diri buat latih to be, insya-Allah masa exam nanti tak nervous dan rasa lebih bersedia.